Ramai orang tak tahu kolesterol ni ada yang baik, ada juga yang jahat. Bukan semua kolesterol kena buang. Ada dua jenis utama kolesterol. Yang pertama HDL, High Density Lipoprotein. Yang ni kolesterol baik. Dia tolong bersihkan salur darah dan dihantar kolesterol yang berlebihan ke hati untuk dibuang. Yang kedua ialah LDL, iaitu Low Density Lipoprotein. Yang ni kolesterol jahat. Yang ni dihantar kolesterol pergi ke salur darah dan menyebabkan melekat ke dinding arteri, dan ini menyebabkan salur darah tersumbat dan ia sangat mengganggu aliran darah. Jadi, apabila LDL Low Density Lipoprotein ini tinggi, risiko untuk kita dapat darah tinggi, serangan jantung dan strok amatlah tinggi. Kita rasa kita sihat, tetapi apabila dinding arteri dah 90% tersumbat dan kita baru nak sedar, masa tu dah terlambat. Kolesterol bukanlah musuh, tetapi badan kita memerlukan kolesterol untuk menghasilkan hormon, dinding sel dan membantu sistem pahadaman. Tetapi bila ia tak seimbang, di sinilah masalah akan bermula. Tenang cerita, kita nak turunkan LDL dan kita nak tingkatkan HDL. Kita perlu kurangkan makanan yang bergoreng, processed food dan gula yang berlebihan. Dan kita perlu amalkan makanan yang tinggi serat seperti oats, kekacang dan minyak ikan. Kalau perlu, kita perlu gunakan suplemen yang boleh membantu mengawal paras kolesterol. Ramai orang yang jaga kereta lebih daripada jaga salur darah sendiri. Kolesterol ni tak sakit, tetapi kalau sekali datang, dia boleh membawa maut. Kalau dah umur 40-an tu, tak pernah langsung untuk cek bacaan kolesterol, dah tiba masa untuk korang ambil tahu. Nak tahu cara semula jadi untuk turunkan LDL dan cara naikkan HDL? Tekan link dekat bawah. Sayang diri, sayang jantung. Nak tahu cara untuk turunkan LDL dan cara naikkan HDL? Tekan link dekat bawah. Sayang diri dan sayang jantung.